Bersama saya sekarang ialah Dayangku Zulaikha Syafiqah yang mewakili Rumah Sukan Sapphire. Dan dia telah memenangi tempat pertama iaitu emas dalam sukan lontar peluru. Boleh saya tanyakan dua soalan? Boleh? Soalan yang pertama, apakah perasaan anda setelah dinobatkan sebagai juara lontar peluru? Senang dan tidak sangka mendapat nombor 1. Soalan yang terakhir pula, berapakah jarak yang telah dinobatkan sebagai juara tadi? 5.31. Tahniah dan berusaha lagi untuk menjadi wakil negeri. Okey, terima kasih Fatin. Sama-sama. Sekian sahaja laporan saya untuk hari yang pertama Kejohanan Olahraga Sekata 2025. Tahniah kepada semua pemenang yang telah memenangi tempat pertama, kedua dan ketiga. Dan yang telah kalah jangan bersedih. Berusaha lagi untuk tahun depan. Sampai jumpa lagi untuk hari yang seterusnya. Bye semua.